94 parti telah pun ditahan dalam operasi di Puchong. Baru-baru ni, JIM telah melaksanakan satu operasi penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan aktiviti perniagaan di kawasan Puchong. Operasi yang dijalankan pada 23 April 2025 sebanyak 24 premis perniagaan yang dikendalikan oleh warga asing ni telah pun diserbu oleh pihak JIM dan di mana premis-premis ni seperti yang saya katakan tadi diuruskan dan dikendalikan oleh warga asing. Antara premis yang dikendalikan oleh warga asing seperti dalam laporan media mengatakan adalah kedai runcit, makanan, minuman, dandanan, car wash dan menjual pakaian. Itu adalah perniagaan-perniagaan yang dijalankan oleh warga asing yang dimonopoli oleh mereka sendiri. Difahamkan juga warga asing yang berniaga di sana mereka tidak takut langsung dengan agensi penguatkuasaan yang giat melaksanakan operasi. Bermakna walaupun agensi penguatkuasaan banyak melakukan operasi-operasi terhadap warga asing, terutamanya JIM dengan PBT, namun mereka ni seolah-olah tidak takut dan berani berniaga di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Mereka juga diberi gaji RM50 sehari sehingga RM1,500 sebulan. Tetapi dia ikutlah waktu mereka bekerja berapa lama. Jadi dalam operasi ini menurut laporan media, seramai 370 orang telah pun diperiksa total, yang terdiri daripada 247 lelaki warga asing, 85 perempuan warga asing dan 38 warga negara tempatan. Warga negara tempatan pun diperiksa juga dalam total 370 orang yang diperiksa ni, seramai 94 parti telah pun ditahan. Daripada 94 ni, 72 adalah lelaki dan 22 adalah perempuan. Kenapa mereka ni ditahan? Mereka ni ditahan kerana dipercayai melakukan kesalahan, gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri, ada yang tinggal lebih masa dan ada yang salah guna pas yang diberikan kepada mereka. Ini semua adalah kesalahan-kesalahan immigration. Apa warga negara yang ditahan dalam operasi ini? Macam biasalah ada Thailand, Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Pakistan, Yemen, Vietnam, Egypt, Palestin dan India. Ini adalah parti-parti yang ditangkap di kawasan perniagaan inilah. Kesemua mereka berusia 23 hingga 35 tahun ditahan dan dihantar ke Depot Immigration Bukit Jalil untuk tindakan selanjutnya. Biasanya tindakan selanjutnya akan disiasat mengikut peruntukan undang-undang yang adalah. Kepada warga asing yang tinggal dalam Malaysia ni, tidak ada permit, tidak ada pasport, sila serah diri kepada JIM dan pulang ke negara asal. Manakala pemilik premis, jangan sewenang-wenangnya korang sewakan kepada warga asing. Kerana apabila kamu sewakan beberapa seksyen menanti anda, Seksyen 55B menggaji, 55E membenarkan imigran haram masuk dan tinggal dalam premis, ataupun boleh dikaitkan juga dengan melindungi parti. Majikan-majikan atau pemilik premis pun sila hati-hati. Untuk hari ini itu saja perkongsian yang saya nak sampaikan. Kepada anda yang dah tonton, jangan lupa untuk kongsikan video ni kepada kawan-kawan dan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Terima kasih.